telah dibuat oleh mastermind. Sementara itu, seorang mangsa yang ingin dikenali sebagai Bakri, 45 tahun dari Melaka, mendakwa kerugian lebih RM320,000 selepas terpedaya dengan janji pulangan lumayan dan dakwaan dana luar negara itu akan digunakan untuk tujuan keagamaan. Katanya sepanjang tempoh 2022 sehingga 2024, dia tidak pernah menerima sebarang pulangan seperti dijanjikan, malah terus diminta menambah modal kononnya untuk melengkapkan proses dana. Saya melalui seorang rakan yang baru masuk lah. Mulanya dalam jumlah yang kecil, tapi lama kelamaan sebab dia ada satu hutan, benda jadi banyak. Bermula 2022 kan? 2022 saya. Kerugian bagi diri saya anggaran RM320,000. RM320,000. Tuan, sepanjang tempoh 2022 hingga 2024 ada terima pulangan? Tak pernah ada. Tapi dia memang janjikan sikit lagi. Bagaimana dia mewujudkan sebuah syarikat dan dia mengatakan bahawa dia telah dilantik untuk mencairkan harta pusaka seorang warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan berjumlah berbilion ringgit, berbilion dolar. Sebahagian daripadanya wang ada di United Kingdom, sebahagian daripada wang ada di Switzerland. Dan harta-harta tersebut terdiri daripada US dollar dan terdiri daripada emas, jongkong emas. Dan dia kata dana-dana ini semua sekarang berada di United Kingdom dan US dan memerlukan kelulusan tertentu daripada Bank Negara, daripada World Bank. Yang kami percaya kenyataan-kenyataan tersebut adalah kenyataan palsu dan kenyataan yang tidak benar. Oleh yang demikian, maka dia mengumpulkan pelabur-pelabur melalui beberapa orang mandat. Yang kita panggil mandat ni kira macam ketua lah. Ketua. Dan mandat ini mewujudkan ketua-ketua kumpulan. Dan mencari pelabur-pelabur yang nak mendapat laba keuntungan yang besar. Dia mempunyai tas-tas tertentu. Tas untuk mencairkan wang dari Switzerland. Mencairkan emas, dan juga dijanjikan dengan pulangan berbentuk jongkong emas.